Hello guys, jumpa lagi bersama saya. Oke, di channel Lerong Channel. Oke, hari ini kita nak balik ke Selangor guys. Dari Ipoh pergi Selangor, nampaknya dalam masa 3 jam. Oke, dalam masa 3 jam baru kita sampai sana. Sebab hari ini saya tengok jalan macam jam je. Oke, hari ini orang cuti, tai pusam. Jadi kita on the way nak balik. Besok kita nak kerja. Oke, jangan lupa tonton video sampai habis guys. Kata-kata hari ini bos. Sama jalan. Sama jalan guys. Oke, Semoga kami let's go. sampai di Kuala Lumpur pada petang ini. Iya. Sama saya. Benar? Oke, kita dekat Ipoh sekarang nih guys. Okay. Kita berada dekat Ipoh. Budak kacamata guys, budak kacamata. Pemandangan dekat Ipoh ni guys, dia kawasan Gunung Ganang. Okay. Kalau pagi suasana dia memang cantik. Suasana yang dekat sini, sebab dia kawasan gunung. Jam guys, jalan kita jam, keluar tol saja jam terus. Alamak. Ni mau sampai 4 jam guys. Kalau macam ni sampai ni. Hari ni orang balik semua guys, tengok jalan jam. Stesen minyak pun jam.
Kan kita laluan jalan jam. Dah 3 jam dalam perjalanan. Tak sampai-sampai lagi guys ya. So hari ini type usam. Itu yang melambatkan pergerakan kita. Sebab ramai yang balik cuti. Okay guys. Kawasan Pokok Getah guys. Laluan dekat sini, kat Semenanjung ni dia tak sama dekat Sarawak lah. Kawasan Pokok Getah, kawasan sawit, macam tu. Ini kacau pula lah. Jam. Ada jauh dah. Yung patay kita, may magkulo sa pupumaga niya lang ito. Oh lah. Lagi pupusian pa ini baru lagi. Okay guys, kita nak sampai lagi. Sikit lagi guys, sikit lagi nak sampai ni. Petang dah ni guys. Dah nak malam guys. Sabar. Ay, kim tayo. Oh, yalah dia. Take exit 113 SG. Below. Continue for 800 meters. Kita dah sampai dekat tol Sungai Buloh. Ni dia kem kita. In 600 meters, keep left. Follow signs for SG. Below Route 54. Guys, kita dah sampai dekat tol Sungai Buloh. Okay. Kita nak sampai rumah guys. Kita nak sampai dekat asrama. Continue on Route 54 for 800 meters.
400 meters, take the Oke guys, kita udah sampai guys. Kita udah sampai guys. Sampai Guys, kita udah sampai guys. Oke. baik ni om, mana ya saya? Wah, ke dia kena aku lah. Kita ambil bag dulu guys. Banyak barang nih. Kita dah sampai, dah lewat malam dah guys. Nak pukul 7 guys. Nak pukul 7 kita nak sampai. Ini lungkuk dah. Oke guys, itu saja video daripada saya. Dan juga terima kasih kepada yang menonton video saya sampai habis. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, tu aircon guys, aircon yang rosak, ya. Tu aircon yang rosak. Kita nak repair aircon. Oke guys, jom kita balik. Jumpa lagi dengan video yang seterusnya.